Nya betul dengan dengkur macam Selatan. Betul pakon teman. Jadi nyo nak kena tanya mana je. Apa nak tanya? Mai pale nyoto. Nyoto. Hello. Kah tu. Jadi lun nyo kena tanya macam. Jadi tu sampai kan tak betul gini kan. Betul lah. Jadi lun aku dari CPT. Jadi Long kan London channel YouTube kita apa ini kan Wahabi. Jadi tu pernah masuk kan Wahabi ni. Akibat biar bukan ke Wahabinya Cik Boy. Hai, tanya kombe ke mana jadi dia permasalahan yang lo galon. Hai don. Kurang kenal lo galon Wahabi. Pakon apakah termasuk Cik anggota parahan? Hai walaupun termasuk mana nyon kena pendapat apa masalah yang don pegaknya mulut hana utana akan tunat apa ke nampak dari ni pegang ni. Hai, le dali ji mulutnya bawahnya hana bid'ah. Cina kan dari bawah yang mana ni. Bukannya aku tanya mbak kah le. Dalil bawa wakah ke yang bid'ah pak dalil je. Cika pegah pakai. Hai, karena yang tak lah apa pun yang hana bubuk Nabi. Karena ikan dengan sunnah Nabi, ikan dengan hadis adalah bud yang pernah kebubuk dari Nabi dan bud yang permentang yang pernah kekerja Nabi. Dan maksudnya anda pernah kebubuk Nabi. Masa tuan yang pegang sunnah bud, karena sunnah Nabi. Alah, hai bangai. Mereka bangai parham, bangai kahli. Tuan pada ni, sini pegang apa? Hai. Makna daripada kullu bid'ati dhalalahnya adalah kembamandum umum. Nya awakkah surah awakkahnya kullu bid'ati dhalalahnya awakkah umum bek bangai. Umpum. Makna kul, yang kulnya makna ina munyo dalam kitab Nufhat kepegah ba'dun sebahagian. Memang makna komplek ji, makna daripada kullunya keseluruhan, tapi hanya tak pegang nak makna keseluruhan. Apa kalmanya ada pegang keseluruhan? Amunnya tak pegang keseluruhan, maka pakai kolornya Nabi tempat zaman ni pakai kolor lagi nyancit. Hai. Ya, ikan bid'ah yang Imam ada baca. Yang ikan dengan bid'ah yang Imam. Yang buat permasalahan agama. Yang buat permasalahan yang kon agama banyak tak maunya. Ibam baik tak maunya wakah gun yang hanya dipuput oleh Nabi, tak puput oleh katanya bid'ah kan? Yang ke masalah agama. Masalah agama, dah lah masalah agama. Contoh yang pegang di masjid. Apa? Yang pegang apa hari semua yang pun cicap masjid. Dan lagi aku masjid juga mati. Oh benar. Hai bangai. Maka jika menyokabut, baik rujukankah adalah iaitu tengok Quran hadis, dek bangai. Mantongna adalah ijma' dan hai kau dengar kale. Mantongna ijma' dengan kias. Mumpum. Cepat tak jauh pada mama ini cuma mengiak dan kan antara orang kita kenal tengku jom dah orang tengku je dah orang tengku. Hai buy kau dengar kale hai. Kullunan makna kullunya na dua di hai bangai. Na kullu adalah hasanah, na adalah iaitu dah bid'ah hasanah, na bid'ah dhalalah. Bek bangai ge buy. Inan mandum menyawakah cok adalah makna inan mandum adalah makna umum. Sungguhlah adalah makkah pakai behanya hanya cip bid'ah cip hai buy. Umpum. Kayu pakainya supaya bek lemah. Anggota tubuh ni nak makna agam. Jangan. Apa macam pakai behanya tu mana behah cari ni mereka haji. Nak mata Nabi dia ni pakai behah cari ni. Hai kau dengar kele. Lafai daripada kullu bid'ati dhalalahnya inan terkandung makna dua. Kullu na adalah iaitu bermakna dah
kullu bid'atin na itu bid daripada kata-kata perkara adalah hasanah, nah yang kata-kata dhalalah. Hoi, hupum. Cuma nak Quran nak pegang tu. Alah, hamnya hanya pegahlah Al-Quran. Kadang-kadang gede baik jemaah Nabi. Hai bangai. Lagi pade pun hai pegahlah Al-Quran. Bakang kau wajib kau tepi pade? Hai kan nak pegang Quran nak wajib pun tepi jaga. Yang tu nyam kau tahu dah dia tepi jaga. Hai, kadang-kadang nak kau nyat. Nak pegang pejangka tu dalam ku. Maka ji kekah. Ikah pat tinggal le. Kah pat tinggal aku jawab kah. Nak kau jawab ke kena? Pak dengar PD ya? Oh, PD di pak ji. Pukai ajak kena, pukai ajak kena. Yang kenapa yang kejung kau mata? Ai munyo nak teh kan nak kijak kena tak ada. Koma lah kah pak dengar. Di bukan kijak. Di Brunei nanti tau. Di bukan bukai kijak kena tu kena telefon ke. Katakan. Aku pegang kadang debat dua tu. Okey. Ni tapi yang tak berubah je menurut dalil apa? Baik kau pegang haman tu orang dalam kejut tu boh lam. Kau ikut abu kah hai. Pekah nak tabah kolor kah nang kadang sebab cedera kah di parahannya tabah kolor. Pekah kau ikut tabah kolor ji. Kau biar pedili parahan ke bijak tak ni lagi ni. Kita baca nak kau makah cedera makah dengan terayah kah parahan. Hai. Muka Pak Kitab yang pegang. Pak Kitab bilang kita apa yang pegang yang bawa mulut Nabi juga. Hai bangai. Hana mandum dipegah dalam kitab. Hai taun. Lagi tok behanya. Pokoknya tunat. Hana pegah tok behanya tunat dalam kitab. Tapi kau tahu dah kelang kau get di. Yang kau tunat. Hai bangai. Hoi. Kenapa kau pegang orang ni? Maka jibek kau pegahnya mandum kulutnya. Tematan tok behanya. Pakai tematan Nabi Jamun. Pak dalil ji. Hai gang, kau tengok keadaan apa tu. Lagi contoh dia adalah iaitu bahawa jangan katakan kepada orang tua. Pasti tiap mak dalam juga. Pak dalil hanjut tiap mak dalam juga pegah pakai pak hadis pak ayat. Keblo ayatnya. Ayatnya Kenapa kena koma kah? Mangsa nampak hadis pak ayat ji. Ayo tamu bomnya mendaw dekeun hanggu bikeun. Apa lang tadi Pak? Yang kaplebi hadis ji hai bangat kaplebi ayat ji. Nyawakah kau pedoman Al-Quran dan hadis kaplebi ayat dengan hadis ji. Pekong kat tengah. Hanjir lei. Hai bui hanjir lei. Hanjir lei kapur mati je. Assalamualaikum. Dakwah bangai. Halah hai bui kau terbit dalil kah? Kau terbit dalil kah? Kita pinai ke kau terbit dalil kah? Pernah kena pegah. Pegah pekedak boleh. Nampak dengar ke kena gah. Alah. Ikah merdeka batat abang kah yang ceramah yang pegah iya unta je. Dak kah hanan haji. Merdeka kombek kah le katip je mentang saudara kah ye. Pak bukti di talah pegah Tuhan di langit ke tengah pi ukok Tuhan di langit macam dum talah haji. Kah mandang kekut gaya hian. Ike nyo bagi ke kon tingkatkah lawan ke. Gue ti parahan lah lawan ke nak depu ba. Bet tampil ku kajah je. Bet tampil ku kajah kakah je ke buin du. Emang tu apa ni? Macam letan ke? Ike aja letan tolen. Macam letan tolen. Mampu dia nak takut. Dan tanya yang anda takut kepada Allah Ta'ala. Oh, le gede. Halah hai wabi bui. Dia pun tak takut tu orang ni. Dia dapat je apa ke Al-Quran dengan hadis. Menyawakah berpedoman Al-Quran dengan hadis hai taun. Letak yang hanya itu bu dalam Al-Quran. Baik bangai. Bukan bangai kah le? Kau kan aku
pegang. Aku dengar kele hai bui. Wete tematan Nabi Jamun hana lagi na wete pun dalam buku atau ka. Maka hoi bui kau dengar kele. Maka haji buja kamu kaproh makna kullu bid'ati dalalahnya. Nyan kul, apa makna kul? Apa takrif kul? Nyan takrif kul dipegang hinod lah. Huwa majumu'un mahkamu ilaih. Nyan yang makna kul. Ni kan ada puh makna, cibuh makna ke tu? Tak apa, ciba lah. Cibuh mana? Apa, ciba hubung mana? Huwa majumu'un mahkamu ilaih. Dia nyaku. Itu lok dalam pukul markah kul lagi kan? Bukan, kau ciba mana? Ikan kalau kujuk bu, kayu buh makna dalam pakai. Hai, itu yang pegahnya. Otomatik. Kau dengar ke buh mana hanya hanjekah habis kampek-pep inan. Bermula dia nyakul, itu keseluruhan yang dihukumkan di atasnya keseluruhan. Ulang tau. Keseluruhan. Pasti tak betul kan tu minta bang. Halah. Contoh je kau dengar. Bermula adalah ahli azhar itu ulama. Bermula yang buat adalah di azharnya ulama. Apakah yang buat di azharnya mandung ulama? Tanya maka. Bermula yang buat di azhar itu ulama. Mandung ulama. Mandung ulama ini. Ha? Nah yang je ku bui cik betul dari na lagi contoh kah kerja buat ide. Bui lagi parahan ni buat dari hadis tapi kalau ulamanya bui. Hanya memandung ulama hai bangai. Kajak oma, kajak ber, kajak piak boh ma. Kan jadi. Jadi yang parahan pujaknya tu lah. Jelah lah salah hai bangai model tok kolor membalik. Sebenarnya kalau lagi nyam cakap tok kolor. Yang aluh iku. Yang ayo ulikot jihana, yang aluh ulikot yang ayo iku. Kau pak dah sini pegang tu ni. Alah, bertanya pak dah lom talah lom hai bui hai. Kalau aku pegang mana contoh haji pahan talah tok kolor. Wak nang talah haji. Dia kena yang bid'ahnya ini dengan yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan orang-orang yang ada berhubungan dengan agama pasti nak telah teman. Yang hubungan agama lagi maulid, nyan hasanah hai bangai. Tak bangai, makah dia nak makah dia waktu tunan kah naik pergi acara. Ya. Ya bid'ah Nabi Muhammad naik pergi acara waktu tunan orang Jamun. Mata Nabi Jamun. Ayat pada dipurai. Dia kong kah nyokah kabui bek parahan lebui. Oh tak lah pegang nyokah parahan bui kah bek kah lebui. Penjadian parahan pejak telah. Kulang monggo tu. Bukan salah. Kau yang kedepulun. Yang lagi parahan pujaknya. Yang kenya yang kata puikah lagi parham pujaknya talah hai bang. Ti parhannya cuma rujukan jib Al-Quran dan hadis. Sedangkan hukum gunanya berlaku na ijma' dan qiyas lom. Apabila hanya tak berlaku dua buah hukumnya tu kiban cara temu buat. Ya, kerana dalam wati kamu ber tapi ngoknya. Yang pegang saja menurut Al-Quran dan hadis semua. Halai dia kamu lagi nyanci menurut Al-Quran dan hadis. Tapi menurut cok menurut Al-Quran dan hadis. Le yang dalam Al-Quran yang hanya disebutkan. Dan le makna dalam Al-Quran yang menyeleweng. Contoh Allah itu berpunya tangan. Pegang Allah nak cara lagi cara kah? Memang menyoji ada. Kendi kerana video karami kamu yang pegang Al-Quran yang memang betul. Di mana?